Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan hiking ke Gunung Lambak. Saya akan try buat Trans Butterfly. Last check. Ni line up tim kami. Tapi yang akan buat Trans Butterfly cuma 11 orang je. Yang lain pula akan training buat looping untuk event Trans Mount Lambak Trail yang akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei ni. Kami memulakan perjalanan pada pukul 8.20 pagi. Kita lebih-lebih ni kan tak payah kan. Sikit kan. Atau gunung pulang yang tu straight. Kita tak bawa air masak tu. Air manis. Ni kopi dia kan? Yang dikata mahal. Ini penting ya. Yang dia orang buat loop, yang loop sini juga lah. Sampai puncak lepas tu baru dia turun. Jauh lagi. Elevation pertama 504 meter. Sekarang kita baru dekat elevation 22. Mungkin gelap. Aku hari dah sampai 7 lah. Mana boleh tak ingat je. Konten. Masuk konten. Mana ada kat Kalbut. Jauh lagi tak sampai 1000. Makan-makan saja je. Hello. 2, 3. Saja. Lagi di sana lama. Mana tak ada nurun ni. Ya, ni macam ni. Waktu dulu lah. Kasut baru. Langsung tak bilang tu. Tiga lah. Tu okey. Kau okey kan? Dia ni. Tak apa. Dia ni. Ada tak apa? Dia buat 5 je. Dia buat. Dia jaga Annie je lah. Annie dengan Sophie. Jangan. Sekarang kau nak tekan ke 5 ke sini? Kacau. Barulah ada mendata sikit. Sampai dia punya ni apa tu? Hitungan ni. Baru 8 kilo ni bang. Tak ni kalau dengan bentuk ni dia punya starting dia dah panjat. Kalau bentuk dekat tengah mau panjat. Dia pacak kan? Tu dia tangga dia.
Siapa tu berlari? Tak jawab, tak jawab. Gambar ni kalau kau Google nampak akar-akar ni. Ni terikmat lambak ni. Macam nak try. Jom. Macam ada jalan yang mendatar. Okey, sebenarnya ada laluan yang lebih mudah untuk sampai ke sini. Dia melalui jalan resort. Yang kami lalui ni, laluan dia agak ekstrim sikit. Lagi. Ini jalan sana. Jalan sana. Benar. Sweeper kita hari ni. Dah sampai dah. Memang kena gacun. Approaching slide left. Weh, laluan ekstrim ke tak ekstrim? Sila pilih. Turn slightly left. In 200 meters. Okey. Kita pilih. Laluan awam. Laluan ekstrim. Anda pilih, ha? Dia memang suruh jalan dulu, tak apa. Dia pace ayam. Sekali lah. Lagi sekali nampak. Aku pergi salam kat mak dia untuk anak dia. Bang, apa ajak pergi ni? Panti. Panti pula. Bulan 6. Ada permit. Bulan 6. Dia kat dalam kata ni semua pacak je. Siapa tu pilih ekstrim? Orang tipu kita Dia kata sini jalan kata. Bekuk ni shortcut Ada. dia. Bang, bekuk tu pun tak macam ni bang. Ni jalan scam Shortcut apa ni dia orang ni? Pelan-pelan tangan sekali. Gunakan tangan sekali dengan tali. Pelan-pelan je. Dah mandi ni. Agak haus dia minum. Jangan tahan-tahan. Buat 21 tak jadi ya. Kejap Taufik, kau jangan laju-laju Taufik. Weh, Follow video ni. tak. Video depan Semalam saya lari kat ni luncu. Kena marah. Jangan lari. Oh, jangan lari. Dengan anti-anti yang kat sini memang tak boleh lari. Kan 100 cm lah biasa kan? Everything. Everything. Oh, kan. Jam. Ini hari bawa 100 je. Lalu sebelah dah sampai atas dah. Girit lalu sebelah tu. Nanti senang sikit. Buat tu kena makan. Mana laluan dia ni?
Approaching right 4. Ini lagi senang ke tak? Sini senang. Macam aduh. Sana tinggi. Tu macam SM lagi. Licin, betul. Nak pegang dua tangan. Mana? Sini, tepi ni. Ambil kanan senang sikit. Kanan pula. Take the right 4. In 10 meters, take the right 4. Approaching right 4. Kasut baru. Bukan. Itulah. Ni baru rasmi ke baru rasmi. Dia belum breaking lagi ni. Ini macam patut kasut lari ni. Itu. Kalau jalan. Kena lari. Nah. Ya, stop. Pas sikit. Bukan awak. Janganlah baru first time ni naik ni. Poka dia suruh terbang. Boleh, dua-dua boleh. Okey. Kat sini aku nak bagi tahu yang aku respect hikers. Gua respect sama orang yang buat G7 semua tu. Susah punya hiking ni. Sebab dia punya laluan teknikal, so dia lagi penat. Walaupun elevation dia so-so lah. Tapi bila laluan ekstrim macam ni, kau nak lari macam mana ni? Tidak langkah, gedebuk, keceper. Ke hospital. Tapi memang best lah. Mantap mat. Best, jom. Korang yang tak pernah naik hiking Gunung Lambak, jom. Free je datang sini. Let's go. Ui, besarnya. Taklah. Nak tengok dengan tangan tu besar. Kat sini nak jumpa.
Okey. Sikit lagi. Dah 475. Dia 530 puncak. Sikit lagi nak sampai. Slow pick the pace. Macam dah nampak puncak. Harap betul lah tu puncak. Adakah itu puncak yang dicari-cari? Oh. Aku nampak jalan yang mendatang. Wah, aku sudah nampak. Oh yeah, akhirnya. Approaching left turn. Okey, average masa yang kami ambil untuk sampai ke puncak ni daripada bawah melalui jalan ekstrim ni lebih kurang dalam 1 jam je. Okey, kita akan pergi kat pokok besar dulu. Agak mungkin sikit tu dia. Okey, waktu ni yang buat Trans Butterfly cuma 11 orang je. Yang lead trip ni ialah Cik Sabri. Dalam banyak-banyak ni, beliaulah yang paling berpengalaman dalam trek ni. Yang lain kebanyakannya first time nak buat Trans Butterfly ni. Kita turun. Yang first time hiking pun ada macam aku. Kita hiking sambil makan gummy bear. Ayam.
Kira lawa lah tu. Okey, bestnya hiking kat dalam hutan ni sebab dia tak kena panas pun. Datuk Datuk terus sampai ni Sampin. Buat trans. Malam. Malam. Dia malam. Tidur sekejap ni. Belum pagi-pagi baru jumpa. Ui, ramai. Tengok daun. Okey, waktu turun ni kami turut bertembung dengan grup hikers yang lain. Pakai batuk Tak nyawa dekat airport. Oh, bising-bising ni semua. Ya. Kita punya grup tinggal. Yang hijau-hijau. Kalau nak share detail senang. Tak, maksudnya abang daripada abang tu orang lain. Senang. Lalu anak tu ni kan, aku share kat dia, nanti dia dahulu. Oh, dia mana dia dapat kan? Dia kira buat. Nanti juga tu. Kita ni hamstring. Kau bukan baru. Semua baru tu. Kasut baru. Ni kau kena ajak dia, tak boleh tak ajak dia. Rugi dia beli mahal tu. Minum pulai ni, minum depan eh. Cik Wan. Minum pulai. Minum depan ni. Bang, minum depan. Buat long run ni lah. Memang timing dia jam lebih kan. Kalau kita ada water station. Nak kena pakai running bag. Tu macam tempat Tempat yang sekarang sangat diperkatakan. Dekat ada hati je. Kalau usuk. Kita dapat drawing dari diorang. Sama dengan Abang Rizal apa dia pun? Abang Rizal welding. Oh, okey. Yang jumpa budak tadi bagian besi. Ui, ni dia memacak. Boleh. Dua jari tapi buka punya. Berapa harga siap? Ha? Berapa?
Masa tu beli siap dengan acid. Bang, bawa cash tak bang? RM10. Oh, dia nak cash eh? Dia nak cash. Kalau ikut sini, track sana tu apa tak pasti. Komik. Okey, kat sini kita kena bayar permit. Ada lontong. Ni sesi mendaftar permit perhutanan. Apa? Ada geng. Hoi. Ya. Oi, bahaya ni. Yang depan aku. Kita lain belakang abang ah. Panas habis. Panah tu. Panas habis hari tu. Kita recah je lah, yang tinggal. Panah tu dia layan tu. Weh, dia laju, dia tak 10 km dia laju. Yalah, so dia cakap dia layan dia daripada nak tekan. Lepas 10 km dia habis. Dah daftar dah. Nak kena atas dekat abang. Dekat sekolah. Okey. Ni making-making batang pipe. Tapi nanti kita jumpa juga berada tu ikut bawah ada track bawah. Kalau ada duit cukup penting kan. Tak ada duit tu ayah. Baik kena korek dulu lepas tu kau bagi anak tu. Betul terus. Dekat asyik. Jangan. Okey, waktu kami stop ni sebab cuba nak alihkan sarang laba-laba. So, untuk pengetahuan korang, bila laluan kau ada sarang laba-laba, so maksudnya dalam 2-3 hari lepas tu tak ada orang pun lalu lagi. Kalau masuk sini tak pernah masuk pakai GPS pun saya rasa tak boleh lah. Ya betul. Memang ini ada orang biasa juga. Kita tengok marking juga. Jadi marking dia lagi. Jangan-jangan tak jumpa marking. Dan tadi marking banyak sangat. Sebab kat situ tadi dia orang yang buat event tahun lepas ni. Saya tengok daripada jalan dia memang tak ramai orang buat. Untuk pengetahuan korang, laluan trek ke Pokok Besar ni tak beberapa clear pun. Sebab tu perlukan orang yang berpengalaman ke sini.
ataupun gunakan khidmat MGP. Kalau setakat gunakan map GPX memang tak membantu kat sini. Okey. Disebabkan kita tak ada mercun, kita buat bising dengan whistle. Tujuan kita buat bising ni sebab nak membagi tahu je kat benda-benda lain supaya ada orang lalu kat sini. So tak adalah tiba-tiba dua-dua terkejut kalau berjumpa. Buat batuk pun boleh. Jaga semua hitam. Jaga semut hitam. Jaga semua hitam atas tanah. Semut hitam kat kayu tanah. Mana punya air tu? Semut kacip. Dah dengar bunyi sungai. Tunggu. Okey, kat sini kena ekstra hati-hati sebab kita laluan tebing yang curam. Ni lah pokok besar. Dah sampai pokok besar. Pokok besar. Ni lah, tu besar. Oh, kau pokok dia. Tu pokok besarnya. Ada buai tu. Wow. Ada buai ya. Lah. Pokok besar ada buai. Alhamdulillah. Kalau nak mandi sungai jeram, tu bawah sana tu. Tak jauh, bawah tu je. Okey, kat area sungai ni banyak pacat je. Hati-hati. Ui. Sedapnya. Itu lah. Boleh lah, buat ada-ada. Wah. Tunjukkan badan. Boleh licin. Wah. Tuan tak turun? Bila dah berehat lama kan, bila kau dah makan, itu yang paling malas sekali lah. Tapi jangan cakap ada lah 2 jam lagi, 2 jam setengah macam tu. Agak je lah. Nak tengok berapa curam ni kan. Tu bawah.
Itu atas. Okay, waktu mendaki kat sini pun kena extra hati-hati. Sebab sepanjang hiking kat sini kami diiringi dengan sekumpulan beruk. Dah macam cerita Planet of the Apes dah. Memang kami outnumber. Kalau bertempur dengan diorang confirm kalah. Okey, lepas turun dari sini aku dah kurang merakam. Sebab bateri action camera aku dah tinggal sikit. Sebab bila dah naik balik ke puncak satu tadi, yang selebihnya mudah je, kecuali satu tempat je. Mantap. Memang banyak je trek menurun kat sini. Kejap lagi sampailah tempat yang aku masukkan tadi. Jauh kalau tinggal ni. Nak sangat kan? Naik. 300 meter je. Sikit je. Oh, padu ni. Ha, ni lah 1,600 dia. meter. Kecuali tempat ni. Ni laluan ke puncak Lambak 2. Dia punya pacak betul-betul tegak. Yang ni Tapi lagi dia tak teknikal jauh lah. pun. Tapi Dalam dia tak tinggi kira-kira lah. 300 Dia tak jauh meter lah. ada kot. Ha. Ada tali. Pan, on je Pan. Orang belakang awak. Ni sikit je tapi terlalu teknikal. Dan juga technical climb. Dia pacak tapi dia sampai situ je kan yang kita nampak je. Sikit je ni.
Tu view kepacakan yang kau akan hadap. Macam senang je kan. Jatuh lah. Jatuh. Okey, sikit lagi je tu. Right, with the teachers. Come on, teachers. Alhamdulillah. Dah sampai puncak Lambak 2. Padu. Ramai orang kat atas ni. Mana nak masuk? Saya ambil kan? Takkan nak nyerit. Okey, nak balik ni senang je. Semuanya turun bukit. Kat sini siap ada adegan lumba haram tau. Tapi sayang bateri dah habis. So tak dapat rekod momen-momen lumba haram tu. Ni result ranking lumba haram tu. Sebab kejap lagi bateri aku dah habis. Tinggal rekod kat bawah je. Itu pun guna handphone. Alhamdulillah jaya tamatkan Trans Butterfly. Agak barai. Padu. Tapi memang kena cuba lah. Tapi make sure korang punya fitness tu memang kena okey lah. Kalau nak buat lambat ni memang pelari full marathon pun boleh bong. So ya, kena training dulu lah bukit yang relax-relax. Sebab kita nak buat dia dalam setengah hari kan. So kena training sikit lah fitness. Okay, mantap, boleh try. Kalau tak tahu jalan kena cari orang yang biasa ataupun bukan MGP pun okey. Kalau tak ada MGP pun kena orang yang biasa. Nanti pergi lalu ada kawasan tu, kita bayar kita punya komit pertahanan tu, terus jalan. Just make sure korang fit je. Okay, bye bye.